B51 ni dia adjustable, tapi bukan maksudnya dia adjustable tinggi atau rendah. Tak, apa yang dia boleh adjust adalah customer Isuzu D-Max ni dia pasang Allman Emu BP51. Kenapa ramai off-roader yang kaki 4-wheel drive ni semua tergila-gila kan Allman Emu BP51 ni? Kenapa? Apa yang hebat sangat? Ambil aku cerita. BP51 ni dia guna sistem internal bypass, which is setup ni selalunya digunakan dekat Baha 1000. Tapi ni untuk daily, bukannya off-road sahaja. Kalau korang nak on-road pun boleh, off-road pun boleh, ikut korang lah. Shock absorber ni dia kebiasaannya dia berfungsi secara velocity sensitive, meaning lagi laju korang punya kelajuan, lagi keras dia punya rintangan. Faham tak? Tapi BP51 ni dia guna position sensitive. Maksud dia kekerasan ataupun kelembutan dia bergantung pada lokasi piston dalam tube tu. Kalau macam waktu situasi yang normal lah, korang bawa atas jalan, selalunya piston tu dia akan duduk kat tengah-tengah. So kita panggil zone relax lah. Dia akan main kat tengah dia. Bila kat tengah tu dia akan lembut. Dekat dinding tube ni dia ada saluran bypass. Minyak dia akan lalu dekat tepi piston ikut saluran, meaning dia tak ada rintangan sangat. Dia minyak tu senang nak lalu. So apa result dia? Damping force suspension korang akan jadi lembut, selesa nak bawa, tak melambung-lambung. Memang macam cakap tadi dia dekat zone yang relax. Yang kedua dia ada zone hardcore lah. Selanjutnya kita ambil senario kita pergi off-road. Bila korang pergi ke off-road, piston suspension ni dia akan bergerak ke atas dan bergerak ke bawah secara banyak lah. Bukan macam kalau korang bawa ke atas jalan, dia akan main banyak. So bila dia main banyak, saluran bypass tu dia akan tertutup. Dia bukan dah dekat tengah. Bila dia ke atas, bila saluran tu dah tertutup, minyak tu dia akan main dekat main valve piston sahaja. So apa kesan dia? Kesan dia akan create dampening force yang kuat. Sebab apa? Supaya suspension korang ni dia tak bottoming out dan topping out terlampau kuat. Dia nak elakkan benda tu berlaku. Tak adalah mengentak-ngentak kita korang suspension tu. Itulah function dia. Dia nak dampen dia punya impact. Faham? Settle part yang tu. Tapi masuk yang part ni pula, which is B51 ni dia macam cara yang korang dengar lah, dia adjustable. Tapi bukan maksudnya dia adjustable tinggi atau rendah. Tak. Apa yang dia boleh adjust adalah dia punya rebound dan juga compression. Ikut kesesuaian pemandu tu, dia nak selesa yang macam mana, terpulang kat dia nak keras atau dia nak lembut, dia boleh adjust. Dia punya material pula, dia guna aircraft grade aluminium 6061T6. Itu dia punya nama dia lah. Kenapa dia guna aluminium ni? Sebab aluminium ni dia boleh kurangkan panas tu 15 kali ganda lagi cepat daripada besi biasa. Bila dia tak cepat panas, probability untuk shock fade tu kurang sangat. Kalau korang faham shock fade apa, meaning minyak kat dalam tu bila dia panas, molekul dia akan pecah, dia akan jadi cair. Dia punya performance tu dia tak optimal. Itu kebiasaan yang terjadi dekat absorber lain lah. Tapi Allman Emu dia dah buat, dia pun dia guna high grade petroleum untuk minyak dia. Dia guna dia punya formula untuk minyak tu tak cepat panas. Dia akan maintain dia punya performance dia. BP51, korang faham tak apa maksud 51 tu? BP tu dia stands for bypass. 51 tu adalah 51mm bore size. Dia punya size tu 51mm. So bore size dia dah lah 51mm. Dia pun ada juga piggyback punya external reservoir tank dia. Bila dia ada dua-dua tu, dia boleh simpan nitrogen gas dan juga minyak yang sangat banyak. Apa function dia? Function dia supaya kalau korang melenjan korang punya kereta ni dekat hutan ataupun kat mana-mana berjam-jam, performance tetap maintain sebab dia boleh sejukkan suspension tu. So macam aku pernah mention sebelum ni, Allman Emu dia memang buat vehicle spesifik punya suspension, meaning tuning dia, aliran minyak dia semua ikut geometri, ikut berat kereta masing-masing. Sebab tu aku cakap sebelum ni, D-Max, Hilux, Triton, Ford Ranger, semua tu tak sama berat dia, geometri dia pun tak sama. So that's why vehicle spesifik ni sangat penting lah sebenarnya. Dia bukannya universal, satu part number boleh sumbat kat semua kereta. Tak boleh. Sebab setiap suspension tu ada engineering dia tersendiri ikut spek kereta tu. Selanjutnya kalau korang mencari suspension yang hardcore untuk off-road ataupun korang nak buat daily drive dekat atas jalan santai-santai, korang tak payah pening-pening lah. Korang boleh je try Allman Emu BP51 ni. Sebab kalau suspension lain, absorber lain, kemungkinan dia keras sikit, ada yang lembut sikit. Dia tak sama, dia ikut keperluan orang tu lah. Betul tak? Tapi kalau korang memang jenis sekejap off-road, sekejap atas jalan, sekejap off-road, sekejap atas jalan, lepas tu bawa pergi kerja, pergi office, Allman Emu B51 ni might be right choice untuk korang. So kalau mencari suspension Allman Emu B51 ataupun Vital Charger ke, boleh datang ke Forward Equipment di Section 5 Shah Alam. Ingat, equipment bukan aksesori. Shalom.